saya dengan Samira dah putus. Saya ada satu drama untuk korang, drama yang fun, drama yang ringan tapi still best and addictive. And minggu ni, Mi nak ceritakan korang untuk tengok cerita My Famous Ex-Boyfriend. Siapa je yang tak kenal Nadine Nasser? Korang tahu tak, Nadine Nasser pernah jadi seorang soft boy daripada dalaman tapi luaran dia still tough. Dia memainkan seorang watak bernama Jamie, iaitu seorang chef. Dan dia punya heroin pula bernama Samira. So cerita ni, Min nak macam ringkaskan. Cerita dia pasal Samira ni, dia dulu ada ex-boyfriend, nama dia Haq. Kenapa dia orang break up? Sebab ex-boyfriend dia dimainkan oleh Hulusaini ni. Bila dia famous, dia dump Samira. So macam Samira pun macam dia jalan mana-mana pun dia nampak muka Hulusaini ni. Dan kemudian dia jumpalah si Nadine Nasser. And korang tengok klip ni, sweet gila. Ya Allah, I janji I will protect you, I akan jaga you, I will never hurt you, and I will spend the rest of my life with you. And macam biasalah akan ada cinta tiga segi. And then like Jamie pun ada dia punya sejarah silam, Samira ada dia punya sejarah silam. And then cerita ni bagi Min macam cerita yang sangat ringan, sangat cepat nak tengok. And cerita ni director dari Hadis Omar. Kalau korang suka cerita Hadis Omar, korang tahu cerita Hadis Omar selalu ringan-ringan, best-best, korang akan enjoy My Famous Ex-Boyfriend. Jom usyar My Famous Ex-Boyfriend dekat Suka. Suka.